Satu hari kita pergi makan di restoran. Siapa tu tengok set-set JKK. Dengan sokok-sokok tinggi belaka. Ada 4-5 orang keliling meja. Ni kita 2 orang. Daripada kita turun kereta jelang dah tunjuk kawan tu. Macam ke kita buat salah benda-benda. Jadi jelang. Muka dia udah lagi kita jamai. Dia jelang bagi tu semua la ilaha illallah dah. Mungkin dia dengar CD kot. Nak nyatakan kebenaran, minta maaf nak buat guna. Lewat yang balah jadi kita nak risalah laku. Kata memang sahih dah ni. Sahih dah. Memang ahli semua hidup dah ni. Nak jadi ke cerita, dalam 10 minit duduk, datang satu pimpinan tertinggi. Antara 3 orang pemimpin tertinggi UMNO dalam negeri Terengganu makan situ juga. Turun kereta dengan bodyguard apa semua, jemput salam dengan kita dulu. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar gini. Nung ginu ke? Muka. Jadi geng tu otak dia macam mana? Pemimpin tertinggi dia tak kenal dia. Kenal kita, siap jabat salam pula. Faham? Kita pun tengok dia. Baru mengenal tak kenal orang. Mu ingat aku cayang ke apa? Mu pemimpin mu tak kenal mu. Tak kenal apa dia. Tak tegar pas sudah. Tu cerita dia. Dah mau berjuang apa kau tak kenal mu? Masuk pah apa dah? Mana ceritanya gitu? Apa pemimpin mu tak kenal mu? Tu cerita dia. Siapa kembali? Siap bayar pula dah hak kita makan. Siap bayar dah. Dia pergi bayar, tunjuk penja kita. Bagai. Tak ada masalah. Ni akak punggung. Lari. Malu. Kita ingat naik berabus. Kacir. Kacir sombong. 3.10. Tu kata. Tak usah sombong. Kita ni milik Allah. Semua milik Allah. Harta milik Allah. Dan kita akan balik ditanya oleh Allah. Jadi biarlah betul perjuangan kita. Sedikit sebanyak biar membantu Allah. Jangan lawan Allah.